Pahang. So nanti kalau terbaik geng, terbaik. So kalau korang nak, korang kena cepat WhatsApp ataupun call Lancah, okey? Durian dia terbaik. Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya berada di kebun durian Lancah. Jadi kalau masyarakat setempat yang duduk dekat kawasan Temerloh, kalau nak dapatkan durian kampung Pahang ori yang pokok ratusan tahun, korang boleh telefon nombor yang saya akan sertakan dekat notification nanti. So jom kita tengok buah durian dia. Ya. Okey geng, saya nak pergi ke kebun durian Lancah sebab durian kampung dia dah luruh, dia kat belakang tu. So sesiapa yang nak beli durian kampung original Pahang yang pokok dia dah ratusan tahun, nanti korang boleh kontak Lancah, saya sertakan nombor telefon dia. Durian dia memang terbaik. Dijamin 5 bintang, 5 star durian kampung dia. Okey, nanti korang tengok saya dah sampai dekat dusun durian dia. Okey, bye bye. Okey, ni dia antara buah durian dia. So tu dia Lancah. Dia jual durian ni sekilo RM10. Buah besar-besar geng. Buah besar-besar. Yang ni memang A lah. Kalau yang ni memang grade A, yang ni mahal sikit. Yang ni mahal sikit. Yang ni mahal sikit. So Lancah, kalau siapa-siapa nak beli boleh call nombor 0137351941. Okey, itu dia. So korang dah nampak durian dia besar mana? Ni durian dia besar ni. Besar macam ni. So kita kejap lagi kita nak kupas, kita nak tengok isi dia. Isi dia memang A, super A, durian kampung original Pahang. So nanti kalau siapa-siapa berminat nak beli durian kampung Lancah, korang boleh kontak dia. Durian ni mungkin ada dalam 2 minggu sahaja sebab tak banyak. So siapa yang nak boleh hubungi Lancah segera, okey? Okey, kita nak tengok ni buah pertama, pokok yang tepi tu. Kita nak review isi dia macam mana. So kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini mengalahkan Musang King geng. Musang King pun tak macam ni. Tapi dia baru luruh geng. Dia susah sikit lah buah baru luruh ni. So kita tengok. Ya. Ini anggaran dalam 5 kilo buat buah ni geng. 5 kilo. So kita cari pangsa dia dulu. So kalau korang nak beli, korang kena cepat sebab buah terhad. Mungkin satu hari dalam 10 kilo je boleh produce. So kalau korang nak, korang boleh WhatsApp, boleh call terus Lancah, okey? Kita tengok isi durian ni. Kat Lancah. Tebal. Isi kuning geng. Dia baru luruh geng, so susah sikit nak buka dia. So dia agak susah sikit. Tak apa. Kita usahakan juga sebab buah dia besar. Buah besar geng. So puas hati. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia dah. Geng. Durian kampung original. Ya. Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik geng. Terbaik. So kalau korang nak, korang kena cepat WhatsApp ataupun call Lancah, okey? Durian dia terbaik.